Korang tahu tak kenapa Bukit Fraser dinamakan sebagai Fraser Hill? Siapa Fraser tu? Nama bukit tu diletakkan sebagai Fraser Hill bersempena dengan nama seorang pedagang daripada Scotland, Louis James Fraser, yang hilang secara tiba-tiba tanpa ada sebarang jejak dan sampai sekarang tak ada jawapan. Lepas banyak effort dia untuk buat pelombongan emas gagal di Australia, Fraser berpindah ke negeri-negeri Melayu bersekutu sekitar tahun 1890 untuk cari peluang baru dalam industri biji timah. Tahun 1910, masa aktiviti pelombongan semakin berkembang pesat, Fraser secara tiba-tiba hilang tanpa jejak. Tak ada dokumen, tak ada explanation, tak ada mayat yang dijumpai. Dah lebih 115 tahun. Misteri ni sampai sekarang still lagi belum terungkai. Kehilangan Fraser ni dah jadi inspirasi untuk seorang penerbit untuk hasilkan sebuah filem yang bertajuk Misteri Fraser 1910. Sebab kita dah tahu Fraser sampai sekarang belum jumpa lagi, so kita dah tahulah ending dia. Tapi apa yang menariknya filem ni, dalam cerita dia akan buatkan korang tertanya-tanya. Filem ni ada ramai yang ada motif untuk apa-apakan Mr. Fraser dan membawa kemungkinan ke mana dia pergi. Sebab kata penerbit, cerita ni ada unsur-unsur tokoh tabah dan sebahagian daripada tu hasil dapatan daripada interview penduduk tempatan yang diorang bercerita tentang kehilangan Fraser secara turun-temurun. So guys, aku dah tengok filem ni and seriously memang banyak unsur-unsur mistik. Korang boleh jadi detektif, buat deduction, teori apa yang jadi pada Mr. Fraser. Filem ni ada setting yang baik dari segi pakaian, lokasi, atmosfer, berjaya meyakinkan kita setting ni dibuat pada era 1910. Misteri Fraser 1910 akan ditayangkan 26 Jun ni guys. Ajak kawan-kawan korang yang selalu curious dan find out, deduct sendiri macam mana dan ke mana hilangnya Mr. James Fraser. Ah!